Tak semua rumah kalau beli ni nak jual balik senang. Yang ni saya sharekan beberapa rumah yang susah nak jual kalau korang beli. Yang pertama, rumah mahal dalam kawasan yang murah. Sebab apa? Kalau korang beli, korang rasa macam rumah tu tak berbaloi. Yang kedua, rumah dekat loji kumbahan, reban ayam. Biasalah tempat busuk ni siapa yang nak beli? Betul tak? Okay. Rumah ketiga, flat 3 tingkat yang tak ada lift. Penat weh nak naik tangga, letih. Yang keempat, unit apartmen dekat dengan tangki air. Bagi siapa-siapa yang tak pernah duduk, memang bising. Vibration dia memang tak best. Yang kelima adalah flat tingkat yang paling bawah. Orang duduk flat ataupun apartmen nak privacy. Di sini, korang takkan dapat privacy sebab orang lalu lalang. Orang nampak apa yang korang buat nanti. Rumah keenam, rumah sebelah substation. Orang yang beli ni selalu dia punya mindset takut nanti kena short current, kena panas. Rumah seterusnya, rumah banglo kayu. Biasalah, nama pun kayu. Cepat reput, susah nak maintain. Yang kesembilan, unit studio. Studio unit, Soho, Sovo, Sofo. Korang pun faham, rumah macam ni tak semua orang minat. Demand terhad. Yang ke-10, rumah kos rendah yang lama punya. Biasalah, nama pun dah lama. Condition uzur. Nombor 11, rumah kawasan bencana alam. Korang dah tahu situ memang banjir je selalu. Korang dah tahu kawasan situ dah memang tanah runtuh selalu. Korang nak beli, korang fikir sendirilah. Nombor 12, rumah yang orang dah biasa meninggal. Ni untuk yang bukan fahaman Islam ataupun beragama Islam. Feng Shui tak best lah orang Cina cakap. Yang terakhir pula, rumah yang pernah ada kes hantu. Walaupun ini mitos ataupun cerita dongeng, saya percaya tetap ada orang tetap takut. Jadi, kalau korang nak beli rumah untuk pelaburan ataupun duduk sendiri nanti, pastikan korang elakkan untuk membeli rumah yang saya sebut tadi. Nak tahu lagi detail apa-apa rumah yang saya jual yang best-best, korang boleh roger saya. Nama saya Rosman, the name you can trust.